المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi diberikan izin dan peluang, ruang dan kesempatan untuk kita sama-sama pada malam ini menghidupkan taman-taman syurga Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Mudah-mudahan pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan iman, tingkatan ketakwaan yang merupakan asas bagi seseorang untuk meraih cinta Allah dan cinta Rasul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada dia jalan keluar kepada pelbagai permasalahan. Hidup di dunia kena ada masalah, sebab orang gila saja yang tak ada masalah. Dan permasalahan tidak lain dan tidak bukan penyelesaiannya adalah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah malam ni tuan-tuan sekalian, kita sambung balik pengajian tafsir Al-Quran Al-Azim. Kita petik daripada kitab tafsir Ibnu Ajibah dan juga dirujuk pada beberapa tafsir yang lain, di antaranya tafsir Ibnu Kathir, tafsir At-Tabari, di antara kitab-kitab tafsir yang muktabar yang menjadi rujukan kepada kita umat Islam untuk apa-apa ayat, tafsiran dan sebagainya, supaya kita tidak lari daripada maksud sebenar dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah nak beritahu kepada kita segala rahsia, segala perkara yang terkandung dalam Al-Quran yang syumul, yang syamil, yang sempurna, yang tak akan berubah, yang Allah Ta'ala bagi jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan az-zikra. Az-zikra maknanya peringatan. Peringatan di sini bermakna Al-Quran. Kamilah, yakni Allah yang menurunkan Al-Quran, az-zikra, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah, maka Allah jugalah yang akan memelihara Al-Quran tersebut. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung pada ayat yang ke-11 dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ikut turutan Al-Quran selepas daripada suratul Fatihah. Bulan lepas kita dah bincang berkaitan dengan sifat orang-orang munafik. Yang sifat munafik ni tuan-tuan, Nabi bagi peringatan kat kita. Orang Islam kalaupun dia tak jadi orang munafik, tapi boleh juga berlaku sifat-sifat munafik dalam diri orang Islam. Bagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, thalathun, tiga perkara, man kunna fihi, orang siapa yang ada tiga benda ni, tiga perkara ni, kalau orang Islam, hatta orang Islam sendiri pun kalau ada tiga perkara ni, kana munafiqan khalisah. Thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisah. Tiga perkara ni kalau ada dalam diri seseorang, maka dia dicap sebagai munafik dah. Pertama, idza haddatha kadzaba, apabila dia bicara, bila dia bercakap, kerja dia bohong, tak pernah betul, putak belik, putak alah. Orang Melayu kata, orang Melayu Pulau Pinang kata apa? 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akal. Jenis ni orang ni tak boleh pakai. Dia 10 benda dia bercakap, 11 tak boleh pakai, orang kata. Tu dia. Bukan semua, ke 10 benda dia cakap, 10 tak boleh pakai, 11 tak boleh pakai. Pasal apa? Satu pun tak terpakai. Orang macam ni bahaya. Pasal apa? Iyyakum wal kadhib. Sebab Nabi
suruh kita hindarkan daripada mencakap bohong ni. Iyyakum wal kadhib, jaga-jaga kamu, hindari kamu daripada bersifat dengan sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, sebab sifat pembohong ni boleh bawa seorang manusia kepada kejahatan. Dia mula dengan bohong tu kan, dia mula bohong. Dan kaedah agama kata, bila seseorang itu berbohong, maka dia nak berbohong lagi dengan perkara yang lain, dia kebarangkalian tu dia akan lagi kuat dia nak bohong. Mula-mula tanya apa, kita tanya apa saja benda, dia mula-mula dia bohong, sekali lagi dia kena lagi, dia kira nak kencing orang kan. Orang kata kalau kena penyakit kencing manis bahaya dah, tapi kalau dia kencing kawan, tu lagi dahsyat kan. Lagi orang tak suka. Kencing manis tak suka dah, ni kencing kawan, tu lagi orang tak mau kan. Dia kira nak bohong dah. Baik, ada je sifat ni, tu sifat munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia mungkir, janji yang tak tepat. Ada berlaku dalam masyarakat kan, banyak kita tengok janji-janji yang tidak ditepati, janji-janji dan bahkan manusia ni, kata Imam Al-Ghazali, manusia ni sering memungkiri janji. Jarang ada manusia yang boleh menepati janji dengan setepat-tepatnya. Kerana apa? Kerana yang menepati janji hanya Allah Ta'ala. Dalam surah Ali Imran Allah sebut innallaha la yukhliful mi'ad kan. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janji-janji dia. Allah janji orang-orang yang baik dapat syurga balasan dia. Allah janji orang yang jahat kehidupan dia buruk, kematian dia dalam keadaan yang su'ul khatimah, neraka bagi dia. Itulah yang Allah Ta'ala janjikan untuk dia. Allah Ta'ala tidak pernah mungkirkan janji, mesti tepatnya. Tapi manusia sering mungkir janji, dan mungkir janji ini salah satu daripada sifat munafik juga. Kena taubang dia jauh. Tak boleh tersemat dalam hati. Kita orang Islam tak patut ada sifat-sifat yang macam ni. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah kepada dia, dia khianat dengan amanah yang dipegang. Nabi bagi peringatan, di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat nak berlaku apa dia? Idza wussidal amru ila ghairi ahli, apabila diserahkan satu-satu urusan, satu-satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan berhak dan bukan layak untuk memegang urusan dan juga tanggungjawab tu. Kepimpinan diserahkan kepada pemimpin yang tidak adil, dia rosakkan kepimpinan dia rosakkan orang di bawah pimpinan dia pun termasuk dalam golongan orang yang idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia khianat. Tu termasuk dalam sifat-sifat dan golongan orang-orang munafik. Cumanya ulama hadis bahas tentang hadis ni, maka disimpulkan bahawa kalau orang Islam ni ada tiga-tiga penyakit ni, penyakit yang tak elok ni, yang ni dia tak jadi munafik macam munafik i'tiqad. Dia tidak jadi macam munafik, macam orang munafik betul-betul munafik tu. Selama mana dia masih lagi beriman dengan Allah, tapi perangai itu ada. Di antara ketiga-tiga ciri-ciri ni ada salah satu ke ataupun ketiga-tiganya sekali ada pada dia. Dia bukan dikira sebagai munafik yang i'tiqad, tapi munafik dia hanya munafik sifat dia. Dia seolah dia macam je. Perangai itu dia macam golongan munafik. Tapi kalau hak munafik hak betul zaman Nabi tu, dan bagaimana yang kita cerita dah bulan lepas, yang ketua dia Abdullah bin Ubay bin Salul kan, depa ni punya dengki kat Nabi ni, buat cerita macam-macam, sehingga perkahwinan Nabi dengan Zainab bintu Jahshin, seorang wanita bangsawan pun depa kilas boleh. Kalau mengikut turutan tentang Nabi berkahwin dengan Zainab bintu Jahshin, dan Zainab bintu Jahshin ni adalah isteri yang kelima. Isteri yang kelima Nabi. Depa putar balik, depa kata, hampa kata Islam hanya membenarkan lelaki kahwin 4. Dalam surah ni siapa kahwin 4? Ada. Semua TV belakang. Baik. Tak apalah, itu saja.
Bila Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahshin, jadi isteri yang kelima dari segi turutan. Mereka pun buat cerita, ni apa ni? Nabi ke hampa kata Islam hanya membenarkan lelaki berkahwin 4. Ni dah lebih dah ni, 5 ni. Mereka kata macam-macam lah. Mereka kata Nabi ni gila set lah sebagainya. Nampak tu mainan dan percaturan orang munafik. Bahkan sebenarnya tuan-tuan, yang kita dah bincang dah bulan lepas kan, cerita yang kata Zainab binti Jahshin yang dikahwinkan dengan Nabi SAW tu, dia ada benda yang tersirat di sebaliknya tu. Yang pertamanya perkahwinan yang kufu kan. Dalam Islam ni dia ada, dalam mazhab Syafi'i kita dia tak wajib kufu ni. Tapi digalakkan jugalah kalau perkahwinan tu maknanya kufu ni apa? Sama padaan kan. Kan orang Pulau Pinang, orang Melayu kita pantun apa? Bagai pinang dibelah dua kan. Ya, maknanya sama cantik sama padan. Barulah dia katakan segak duduk di atas pelamin. Tak kira lah macam-macam lah kita punya pantun orang Melayu ni kan. Nak abang kata kufu. Baik, yang keduanya tentang dia daripada apa yang Nabi buat tu semua boleh jadi sumber hukum. Bila Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahshin, yang pertama, Zainab ni asal dia siapa? Dia adalah isteri kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Anak angkat. Bila Zaid bin Harithah tu sebagai anak angkat, masa dia berkahwin dengan Zainab binti Jahash tu, Zainab binti Jahash tu sebagai menantu angkat lah. Kita katalah nak bagi senang cerita ni, nak bagi kita nampak, kita kata dia menantu angkat. Walaupun memang tak ada istilah pun dalam agama, tak ada istilah menantu angkat lah. Dia kira menantu Nabi jugalah, sebab Zaid anak Nabi. Tapi anak yang Nabi kata apa? Ya Zaid tabannaituka, aku ja'altuka kabni, aku menjadikan engkau ni seperti anak aku, kata Nabi kat Zaid. Jadi anak angkat kan. Jadi bila dah sampai proses perceraian di antara Zaid bin Harithah dan juga Zainab binti Jahshin berlaku, Nabi ini dibenarkan pula dalam agama. Sebab apa? Sebab Zainab binti Jahshin bukan menantu Nabi hak betul. Sebab dia hanya menantu kepada anak angkat je, bukan anak betul. Nampak? Dia berbeza. Jadi agama nak bagi kita beza. Bila anak sendiri, kalau anak kita sendiri kahwin, satu hari tiba-tiba anak kita dengan isteri dia bercerai, kita boleh ambil dah isteri anak kita tu? Tak boleh. Sebab anak kandung hak tu jadi menantu sampai ke akhirat, jadi menantu. Kita ni sebagai pak mentua dia sampai ke akhirat pak mentua. Maknanya boleh salam dengan dia, aurat dia kita boleh tengok, faham? Ada bahagian-bahagian tertentu lah. Tu nak abang kata hukum dalam agama. Tapi Zainab binti Jahshin tadi ni dia adalah isteri anak angkat Nabi je. Maka Islam tak melarang benda tu. Nak bagi jadi benda ni jadi sumber hukum. Macam juga satu peristiwa, Nabi pernah dalam solat, Nabi sembahyang asar masa tu kan. Nabi sembahyang asar, Nabi sembahyang 2 rakaat je. Nabi sembahyang 2 rakaat. Tiba-tiba lepas habis sengaja Allah Ta'ala bagi Nabi lupa. Bukan Nabi ni sifat dia lupa. Kita sifat ni memang ada, sifat jadi pelupa. Nabi tak. Tapi pada ketika itu sengaja Allah Ta'ala bagi Nabi lupa supaya nak jadi sumber hukum. Pertama tengok, bila Nabi sembahyang asar 2 rakaat, lepas habis sembahyang, sahabat Nabi bertanya, antaranya Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah telah turun satu wahyu yang menyatakan bahawa sembahyang asar jadi 2 rakaat? Nabi tak jawab. Nabi mangkit sambung balik 2 rakaat. Para sahabat pun ikut balik. Nampak tak? Yang tu nak menunjukkan apa? Okey, jadi sumber hukum dia bila kita lupa, contohnya dah bagi salam. Bila kita dah lupa dah bagi salam, tiba-tiba kita teringat, oh lagi 2 rakaat rupanya. Naik sambung terus, tak usah cakap banyak. Macam mana cara Nabi buat tu? Tu sumber hukum dia. Kan? Pasal apa? Pasal apa? Supaya kita tak agak-agak kita jadi supaya kita tak blur dengan agama ni. Jadi bila naik balik tu senang, tu nak ceritanya kata oh boleh sambung terus 2 rakaat dah. Tapi ulama fiqh pula dia bagi berselisih pendapat pula. Okey, tengok
Bila tengok kepada peristiwa yang Nabi lupa tu, tengok macam mana. Nabi tak bercakap. Tak bercakap maknanya tak putus mualat, dia kata. Maknanya masih lagi dalam ibadah. Bawa habis sikit kan. Bawa salam memang habis dah. Memang Nabi bagi salam lah. Kan? Nak ikut tu kau selesai lah. Kan? Tapi bila jadi sumber hukumnya, Nabi dah tak cakap, dia tak terputus mualat. Maknanya ada dia masih lagi dalam ibadah. Nabi mangkit terus, kita pun kena buat macam tu. Jadi Nabi lupa tu menjadi sumber hukum. Lupanya Nabi itu jadi sumber hukum. Maknanya bukan sia-sia perbuatan Nabi ni. Begitu juga dengan perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Jahsyin adalah untuk selain nak mengangkat martabat dan juga darjat orang wanita pada tempat yang tinggi dan mulia, kerana Nabi adalah insan yang mulia, kan? Berkahwin pula dengan Zainab binti Jahsyin yang mulia, keturunan dia daripada kalangan bangsawan. Dalam masa yang sama adalah ada sumber hukum dalam Islam. Makna dia apa? Kita boleh jelas kalau kita ada anak angkat satu hari nantilah. Katalah ada anak angkat, tiba anak angkat kita ni berkahwin, kan? Takkan dia tak besar, takkan dia tak kahwin, kan? Okey, kita pak angkat dia dah, kahwinlah dengan siapa-siapa, mana-mana wanita yang berkenan. Tapi takdir Allah Ta'ala, perkahwinan tak bertahan lama, putus di tengah jalan, kan? Tak ada kahwin setahun dua, bercerai. Bercerai, maka sumber hukum yang kita ambil daripada peristiwa Nabi dengan Zainab binti Jahsyin ni apa dia? Yang kita boleh dapat, isteri anak angkat kita tu kita boleh ambil buat bini pula, kan? Tu dari segi hukum. Tak kira dari segi pandangan masyarakat, orang kata apalah anak angkat punya bini, punya anak kebas ni apa punya, tu cerita lain. Itu cerita nombor 2. Tapi nak mak ada sumber hukum yang Allah Ta'ala bagi. Nampak? Tu jelas. Tapi pak munafik ni tengok, dia putar balik, dia putar alam. Apa dia buat? Dia cerita macam-macam cerita yang Israiliyat, cerita pembohongan, sanggup sampai macam tu. Baik. Tak masuk lagi hak lain ni, mungkin nak cerita balik haknya bulan lepas. Takut-takut terlupa. Baik tu, bahayanya sifat munafik ni, biarlah kita hindarkan terus daripada ada dalam diri. Bahaya tu, kan? Kadang-kadang mungkin sifat munafik yang tiga-tiga sifat tadi yang kita sebut tadi tak ada, tapi mungkin kalau secara tak sedar itunya, itu lagi bahaya, kan? Takutlah dalam ibadah bukan setakat timbulnya sifat munafik, tapi takut jadi syirik khafi pula, syirik yang tersembunyi pula dalam ibadah kita. Tu pun kita nak kena hindar. Bahaya. Jaga. Baik, sambung balik pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Ayat 11 sampai ayat 15. Tengok tafsiran dia. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, golongan orang munafik, la tufsidu fil ard, jangan kamu semua jadi perosak di atas muka bumi Allah ini. Qalu, maka mereka berkata, siapa ni golongan munafik ni kata, innama nahnu muslihun, kami ni bukan buat rosak, kami ni buat baik ya. Nampak? Sifat munafik ni
dia zahirkan Islam dia rahsiakan dan sembunyikan dia punya sifat munafik dia di hadapan orang-orang ramai. Ala, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ala, ketahuilah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya golongan munafik inilah sebenarnya perosak. Walakin la yash'urun, tapi depa tak rasa, depa tak perasan, depa tak sedar. Wa idza qila lahum aminu, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, kama amanan nas, seperti mana manusia lain beriman, qalu, maka mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha, adakah kami ni nak beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh beriman? Maka Allah jawab balik, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Bahkan mereka lah, golongan munafik ni lah sebenarnya golongan orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, kan, tapi mereka tak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila golongan munafik ini berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna, mereka akan berkata, kami dah beriman. Kami beriman juga sebagaimana kamu semua beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi apabila golongan munafik ini kembali balik kepada syayatinihim, Allah guna perkataan syaitan. Syaitan ni merujuk kepada orang-orang kafir Quraisy, terutamanya pembesar mereka ataupun tok-tok guru, tok-tok alim mereka. Bila golongan munafik ni pi balik kat syaitan mereka ni, qalu, golongan munafik ni kata apa? Inna ma'akum, apa jangan risau, kami ni sebenarnya bersama-sama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami tadi saja pi kat orang Islam, kami kata kami beriman dengan mereka, padahal kami mustahzi'un, kami ni olok-olok je. Nampak tak? Olok-olok je. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala boleh juga nak memperolok-olokkan dengan golongan orang munafik ni. Allah bagi pak ni kekal terus dalam munafik depa sampai ke hari kiamat, duduk dalam api neraka Allah taala paling bawah sekali, paling teruk sekali, kan, di dasar dia sekali. Itulah tempat pembalasan yang selayak-layaknya untuk golongan orang-orang munafik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sikit daripada beberapa ayat yang kita baca ni, kesimpulannya antaranya yang pertama, golongan munafikin ini dia sebagaimana yang kita dah tahu, dia menzahirkan Islam di hadapan orang Islam, dan terutama di hadapan Nabi sendiri. Tengok dia punya ketua saja sudahlah, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni ibadat dia duduk belakang Nabi, semayang belakang Nabi. Dahsyat tak dahsyat nak bak kata kononnya di Islam, semayang sebab. Tapi rupanya dalam hati ni dia kekal dengan kekufuran bersama dengan orang kafir Quraisy. Masya Allah. Tak boleh bayang. Zaman Nabi dia ada orang macam ni. Kita ada tak berlaku hal macam ni? Dari segi sifat tu mungkin ada, tapi dari segi i'tiqad saya percaya dan yakin tak ada. Nama kita dalam surau ni ada hak berani buat macam tu. Kok selagi main seorang orang bukan Islam main masuk semayang belakang, kita tengok semacam dia ni masuk, tengok Muslim dah kau ni, tengok pakai seluar ketok, pakai seluar ketok, seluar 3 suku lah. Kita tengok dia ni pakai seluar 3 suku, kita pun tengok ni kita ke 3 suku, dia ke 3 suku ni main masuk semayang, kan? Kita rasa macam mana? Kalau macam tu pun kita dah rasa lain macam betul. Ini kan pula dia semayang bekal Nabi, semayang sunat dia pula lagi panjang daripada semayang Nabi. Dia dahsyat tu, dahsyat. Bahaya. Tapi sebenarnya dia menyembunyikan kekufuran dia. Pak ni Allah Ta'ala tak bagi can. Tapi itu dia yang kata tu, yang kata iman tak dapat diwarisi tu, kan, dari seorang ayah yang bertakwa. Kalau ayah bertakwa belum tentu anak jadi bertakwa. Kalau anak bertakwa belum tentu pak belum bertakwa. Abdullah bin Ubay bin Salul, kematian dia tetap dalam munafik. Cerita dia, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, duk bawah sekali dalam neraka jahanam. Tapi anak dia nama Abdullah juga, nama Abdullah.
Abdullah bin Ubay bin Salul Islam. Allah pilih anak dia tu Islam. Tu dia. Sampaikan anak dia ni satu ketika nak mai jumpa Nabi sendiri, dia kata, wahai Rasulullah, seandainya seandainya ditakdirkan Abdullah, bapakku yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu mau dipenggal lehernya, biarlah aku yang merupakan orang yang memenggal leher dia. Tu dia. Tengok macam mana sahabat Nabi, i'tiqad, keyakinan sepenuh hati depa ni, dia tak goyah, tak kira walaupun tu adalah pak dia. Tapi kalau hang munafik, hang kafir, sorry. Tak ada alasan. Kecuali kalau masuk dalam agama Allah, insya-Allah selesai. Tapi selama mana dia dalam keadaan kemunafikan dia, keadaan kafir dia, tetap akan diperangi walaupun darah daging dia sendiri. Islam ajak macam tu, kan? Macam mana Sayyidina Nuh alaihi salam, Nabi Nuh pun, kan, yang anak dia, isteri dia tak beriman juga dengan dia. Sampai dia satu ketika dia punya sayang kat anak dia. Bila dah kapal tu berlabuh dalam satu bahtera yang dalam bahtera yang besar, berlabuh dalam bah yang besar juga, kan? Sampai dia kata, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, mai naik atas perahu ni, naik atas safina, dalam atas kapal ni, supaya kita akan selamat. Kamu akan selamat daripada golongan orang yang sesat ni. Tapi anak dia tak mau. Anak dia kata, sorry abah, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia masih lagi dengan sifat sombong. Dia kata, tak, aku nak naik atas bukit ni, akan menyelamatkan aku daripada yang tak ada apa. Sehingga Allah berkata kepada Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik. Allah kata, dia bukan ahli kalangan keluarga kau. Anak hang tu bukan daripada keluarga hang. Pasal apa? Innahu amalun ghairu salih. Kenapa? Kerana dia memilih jalan kesesatan daripada jalan kebenaran. Maka terputus terus nasab keturunan. Tak ada. Islam bila tertukar agama, Islam pandang tinggi benda ni sebab nak jaga nasab keturunan. Betul. Dan itu juga berlaku kat Nabi, berlaku pada sahabat Nabi yang golongan munafik ni ada anak-anak depan ni Allah Ta'ala pelihara dan dia masuk Islam, jadi Islam. Akhirnya mereka diperangi oleh anak-anak dan keturunan mereka sendiri, golongan munafik ni tak terpakai entah. Tapi berbeza, macam kita cerita bulan lepas, berbeza pula seseorang yang ni, yang kaedah fiqah saya nak sebut juga sini. Bila seseorang yang al-ikrahu bil qatli, yang dipaksa nak kena bunuh, berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang ni beza. Bila dalam satu situasi dia terpaksa berhadapan dengan saat-saat genting, dia nak kena bunuh dengan orang kafir contohnya, sehingga orang kafir tu kata hang mengaku orang Islam ke tak, kerana dia takut, kerana dia dipaksa untuk nak kena bunuh. Ini dalam kaedah agama ni, bagi jalan keluar. Takut macam tu, maka boleh untuk dia menyatakan di lidah dia saja, ya aku tak beriman, aku bukan Islam. Dia boleh kata dia mulut, tapi dalam hati dia mutmainnun bil iman, tetap dengan keimanan dia kepada Allah, tetap iman dia dalam keadaan Islam. Yang tu tak apa. Lepas tu dia dilepaskan, tu tak apa. Sebab tu beza tu. Tapi hak munafik tadi ni, dia terkalih tuan-tuan. Kalih dia macam mana? Dia zahirkan Islam, kita nampak sampai kita tak boleh nak ni lah. Kita tengok ibadat dia ni, masya-Allah, cukup hebat. Tapi rupa-rupanya hati dia tersembunyi dan terselit perasaan nifaq. Oh, bahaya. Kan? Kita tak ada dalam penyakit-penyakit umat akhir zaman ni tak akan tertimpa dengan penyakit-penyakit nifaq yang macam ni. Kerana bahaya, sebab Allah akan janjikan golongan ini neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pertama. Baik, kemudian yang kedua, golongan munafik ini Allah sebut sebagai golongan sufaha. As-sufaha jamak kepada kalimah as-safih. As-safih maknanya bodoh. Tak kasar pun ni, saya kata bodoh tu tak kasar, takut saya kata kasar Allah. Tapi makna perkataan itu as-safih, makna dia bodoh.
as-safih, as-safah, semua makna sama. Tuan-tuan bisa pergi Bala Batas. Misal kita duduk Bala Batas, takkan tak nak duduk Bala Batas. Di bukan Bala Batas tu ada satu restoran. Saya pun confuse juga, tak tahu lah restoran tu dia tulis itu as-safah ke as-safa'ah ke tak tahu. Sebab dia tak ada eja dalam bahasa Jawi kan. Tak ada ejaan bahasa Arab. Dia tulis itu AS-AL kot, AL as safah tu S-A-F-A-A-H. Kan pasal tu dekat Bank Islam tu kan. Tahu lah, tuan-tuan biasa pergi makan kedai tu. Dulu kedai tu nama dia kedai An-Nur kalau tak salah saya. Dia tukar lah kot. Dia tulis situ, kena pergi tanya tukar dia lah betul-betul. Ini perkataan ni apa ni sebenarnya? Kalau dia ada perkataan lain apa, tapi kalau bunyi as-safah, as-safah tu makna bodoh, minta maaf kan. Contoh datang ni tu pergi makan situ, saya orang kata bodoh. Tak tahu, wallahualam. Itu kena pindah. Tapi makna as-safih itu itu kalimah ataupun perkataan mufrad dia, satu singular. Jamak dia, plural dia apa dah? As-sufaha. As-sufaha ni tengok pasal apa? Tafsiran ulama tentang as-sufaha ini, di antaranya Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang alim dalam tafsir terutamanya, sufaha as-safih ni adalah qalilul ma'rifah, golongan yang cetek pengetahuan. Ada arti ni dia ada sikit beza tuan-tuan antara perkataan as-sufaha, golongan orang yang bodoh, dengan al-juhala. Juhala ni jahil juga, tapi jahil tapi kadang-kadang sifat benda juhala ni, juhala ni kadang-kadang ada yang dia pandai tapi dia jadi jahil. Macam Abu Jahal. Abu Jahal nama penuh dia adalah Allahumma salli Amr bin Hisham. Dia Amr bin Hisham, ataupun juga disebut sebagai Umar bin Hisham. Kan Nabi pernah berdoa supaya Allah di antara doa Umar ni, bagilah jadikanlah salah seorang di Islam. Akhirnya doa Nabi termakbul, Sayyidina Umar masuk Islam kan, nama Umar. Dan Abu Jahal pun nama dia, nama betul dia Amru, dan juga ada sebahagian kata Umar. Umar ibn Hisham nama saya dia. Dan Abu Jahal ni pula, dia bukan jahil, dia bukan bodoh sebenarnya, dia adalah ahli bahasa, orang yang cerdik pandai dalam kalangan Arab Quraisy yang ada pada masa tu. Tapi kerana kecerdikan dia, kerana kepandaian dia, taklih dan nak menyedarkan dia untuk dapat hidayah Islam, maka dia digelar sebagai Abu Jahal. Dah apalah, cerdik saja kan, cerdik tapi tak pandai saja tapi tak cerdik. Macam tu. Jadi dia digelar sebagai Abu Jahal. Itu makna jahil. Ada beza sikit. Tapi as-safih, sufaha ni makna dia terti. Ada arti apa? Orang Pulau Pinang kata bodoh piang. Betul? Bodoh piang boleh pakai. Kau kasar tak tu? Tak tahulah. Atau kira lembut lagi tu. Sampai tak arti apa? Kadang-kadang kita tak boleh nak tumpang cerdik dia. Dan Imam Syafi'i pernah bagi peringatan pada kita. Bagi peringatan kat kita ni, dia kata kalau golongan orang-orang yang as-safi, golongan orang-orang yang bodoh macam ni, dia tak boleh buat kawan. Imam Syafi'i dalam syair dia, Imam Syafi'i dia ada banyak rangkaian-rangkaian syair dia. Dia kata apa? Idza nataqa as-safi fala tujibhu. Apabila orang-orang yang bodoh berkata-kata, kita jangan duk tembiang, duk pi jawab. Jangan duk pi masuk sekali duk bersembang sekali dengan orang-orang yang bodoh yang berkata-kata. Pasal apa? Bahaya. Orang bodoh bercakap, kita hak cerdik ni pergi tumpang sembang dengan dia, kita jadi sama-sama bodoh macam dia. Imam Syafi'i bagi peringatan, kata jangan. Fa inna khairu min ijabatihi sukutu. Nabi Imam Syafi'i kata, sebaik-baik bagi jawapan kepada orang-orang yang bodoh yang berkata-kata ni apa dia? As-sukutu, kita diam. Ya, dia kata apa pun. Guni kita kita sudah. Bila mati, tak mau tak gelapak ni apa yang hang cakap tu. Satu pun tak betul. Sebab orang-orang yang bodoh berkata-kata telah habis. Dan bahkan pernah ditanya oleh Luqman ibn al-Hakim. Luqman bin Hakim, yang ni khilaf ulama. Ada sebahagian ulama kata dia nabi.
Tapi sebahagian ulama yang lain dalam tafsiran dalam surah Luqman ada kan, ada sebahagian yang menyatakan Luqman ini adalah rajulun salih, seorang lelaki yang sangat taat beribadah, salih budi pekerti dia, baik amal ibadah dia kan, dan hebat orang dia. Itu Luqman al-Hakim. Orang pernah tanya dia, wahai Luqman al-Hakim, kami ni tak tahulah, kami lihat engkau ni seorang yang sangat-sangat bijaksana. Hikmah, nama pun Luqman al-Hakim, Luqman yang bijaksana kan. Sebab tu dia nama dia jadi Luqman al-Hakim. Bijaksana. Macam mana hang jadi bijaksana sangat? Hang belajar tak mana kan hikmah-hikmah kebijaksanaan ni semua, wahai Luqman al-Hakim? Maka Luqman Hakim dia kata apa? Ta'allamtuhu minal juhala. Aku mempelajarinya daripada golongan jahil. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Ini isyak dah. Kalau saya kata to be continue, jenuh, tergantung jawapan tu. Nak tahu juga lah. Nak tahu juga, main seorang RM5. Tu dia. Nak jual ubat. Baik. Ta'allamtuhu minal juhala, kata Luqman al-Hakim. Macam mana tu? Maka dia kata, fakullama ra'aitul juhala, tak kala mana aku melihat golongan orang-orang jahil ini, fi aibi, pada keaiban mereka, pada keaiban orang-orang yang jahil ini, tajannabtuhu, maka aku akan menghindari daripada mereka. Kan, tengok orang jahil berpakaian, jangan kita tiru orang jahil kan. Kalau buat pakaian ni selalu lebih kepada wanita lah kan. Dah elok-elok dah pakai tutup aurat, tengok pula jadikan pula orang-orang yang berpakaian yang tak berapa cukup tu idola pula. Lah sekali dengan dia boleh buka habis mana yang patut ditutup. Dia tak belajar daripada golongan juhala, tapi dia jadi macam golongan juhala. Sedangkan bila ada golongan yang macam ni, kata Luqman al-Hakim, kena belajar daripada mereka. Belajar daripada mereka ni, belajar daripada sikap mereka, dan keaiban tu kan kita tinggalkan dan jauhkan terus daripada sifat dan juga keaiban yang dibuka oleh orang-orang yang jahil ni. Itulah baru dapat hikmah dan kebijaksanaan. Bahkan bahagian ulama juga kata, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi ke kita tips-tips kita nak menghindari daripada golongan yang apa? Golongan yang safih, yang bodoh macam ni, dengan 4 perkara. Faman u'ta arba'a khisal, bila kita dikurniakan 4 perkara ni, kata Sayyidina Ali, faqad u'ta khairud dunya wal akhirah, dia diberi kebaikan dunia dan akhirat. Tu dia, Allah bagi dia kebaikan dunia dan akhirat. Pertama apa? Dia kena ada apa? Wara'un, sifat wara'. Ni susah kita. Wara'un, ya, wara'un ya'simuhu an maharimillah. Kerana sifat wara' ni lah tunjang, menjadi akar bagi kita untuk nak kita hindari daripada maharimillah, perkara yang diharamkan oleh Allah. Maksiat dengan Allah Ta'ala, buat benda-benda tak elok, bahkan bukan sekat benda-benda tak elok, benda-benda makruh pun, benda-benda yang ada syubhah pun dia tinggal terus. Ini golongan yang bersifat dengan sifat wara'. Baru kita tahu kita boleh keluar daripada lembah juhala, lembah kejahilan, lembah orang-orang yang bodoh, lembah sufaha. Tapi golongan munafik ni depa tak mahu. Bahkan depa pula kata, hampalah orang ni, hampa ni hidup di dunia ni nak bersonok-sonok, bersenang lenang, hampa buat susah payah pula. Ni pak munafik dia kata kat orang beriman. Apa beriman hampa? Tapi bila duduk depan Nabi, dia kata, kami beriman dengan kau wahai Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua dia ni kan, kami beriman dengan hang, jangan risau. Tapi bila bersama-sama dengan pok-pok syaitan mereka ni, yang ni lah, sebab apa ni, Nabi kata apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang tu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dia sayang. Man ahabba qauman husyira ma'ahum. Dalam hadis yang lain, walaupun sanad dia dhaif, Nabi kata apa? Siapa yang suka
kepada sesuatu kaum tu, dia akan dibangkitkan dengan kaum tu. Kelompok munafik, mereka kata mereka beriman kat Nabi, sedangkan hati mereka tetap dengan kemunafikan dia, tetap dengan kesyirikan, kekufuran bersama dengan orang kafir. Al-mar'u ma'a man ahab, Nabi kata hampa ni akan dibangkitkan dengan bersama kaum yang hampa suka. Kan? Kita pun sama. Al-mar'u ala dini khalili arma'u ma'a man ahabba. Seseorang tu akan bersama-sama dengan orang yang dia suka. Kita kalau kita suka dengan alim ulama, kita raikan dia, golongan alim ulama ni, hormat mereka walaupun kita tak boleh jadi alim macam mereka. Sebagaimana kata-kata pujangga kata apa, fatashabbahu in lam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahun. Ikutlah macam mana rentak depa, tirulah macam depa. In lam takunu mithlahum, walaupun kita tak boleh jadi macam depa. Kan? Dia tengok orang alim, tengok masya-Allah hebatnya ilmu dia, masya-Allah baiknya akhlak dia. Kita nak ikut contoh macam dia. Walaupun tak boleh serupa sebiji macam dia, tak boleh 100% macam dia, tak apa, ikut. Fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Kerana kita bertasyabbuh, kita ikut-ikut menyerupai akan perkara-perkara baik, menyerupai kemuliaan yang ada pada alim ulama tu, falahun. Itu pun dah merupakan satu kejayaan untuk kita. Kan? Tengok alim, kita rasa hebatnya dia ni, kita nak cuba jadi macam dia walaupun tak boleh 100%. Insya-Allah tanam azam tu kan, perlu ada. Baik. Dan yang akhirnya, apabila golongan ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu janji dah kat depa, Allahu yastahzi'u bihim. Allah kalau depa memperolok-olokkan agama Allah, memperolok-olokkan Nabi, bukan Nabi tak tahu. Bahkan Nabi tahu sifat dan golongan orang munafik ni. Nabi tahu satu persatu, seorang demi seorang, hak mana yang dikatakan sebagai munafik zaman Nabi. Nabi tahu satu persatu, tapi biar, tak apa, kerana dia dah depan mata. Kan? Dalam Islam pun kita minta untuk dihukumkan benda-benda zahir yang kita nampak depan mata. Yang Nabi kata alaina hukmaz zawahir. Kan, Sayyidina Umar ni punya duk taram lama. Kita tahu kan, Sayyidina Umar dia punya sifat dia garang, berani, dan dia tak takut mati punya. Kan? Dia nampak orang-orang macam ni, dia tak boleh biar. Dia kata, ya Rasulullah, biar aku pancung bang kepala dia ni, tak guna, dia kata ni. Kan? Nabi kata tak apa, biar. Alaina hukmaz zawahir. Kita tengok dari segi zahir dia aja, tak apa. Dia kata dia Islam, tak apa, biar pi dia. Wallahu yatawalla sarair. Allah lah yang akan melihat kepada apa yang ada dalam hati dia. As-sarair, apa yang rahsia, yang tersembunyi dalam hati dia, tak apa, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Walaupun Nabi pun Allah Taala bagi tahu. Yang ini muka munafik, tak boleh percaya. Dan guna munafik ni bukan sekadar dia ni kepada Nabi, bahkan mereka juga mengkhianati Islam. Dalam satu peristiwa ni nak menutup lah. Tak hidup rasa ketak-ketak pula kita kan. Tak apalah. Dia kadang-kadang bila kita dalam kuliah, inilah perkara yang kita diharuskan untuk kita mentakhirkan solat Isyak. Walaupun memang pernah sahabat-sahabat Nabi bertanya, ayyul a'mali afdal? Mana amalan-amalan yang afdal ya Rasulullah? Maka Nabi pernah jawab, dia banyak benar Nabi jawab yang kata amalan yang afdal. Tapi di antara yang Nabi jawab apa dia? As-salatu ala waqtiha. Sembahyang awal waktu. Tapi yang tu ulama hadis buat kesimpulan pula, yang waktu yang patut sembahyang awal waktu ni sembahyang apa? Subuh, zuhur, asar dan maghrib sahaja, tuan-tuan. Jaga ni. Ni golongan ulama hadis dah bagi perincian ni dah. Ulama berpendapat yang dikatakan sembahyang yang patut awal waktu ni 4 waktu ni je. Aisyah jaza ta'khirul Isya. Kalau tuan-tuan tak percaya juga, kita boleh buka hadis Riyadhus Salihin, kitab Imam An-Nawawi. Keterangan hadis dia ada dalam satu bab, dia panggil bab jaza ta'khirul Isya, mengharuskan sembahyang Isyak kerana beberapa keadaan. Antaranya kerana ada kuliah, antaranya kerana ada apa? Ada urusan-urusan agama ataupun urusan-urusan penting, pelbagai urusan yang tak dapat dielakkan, maka pada ketika itu diharuskan untuk mentakhirkan Isyak. Saja habaq lah, bukan nak nempas. Saya rasa tuan-tuan tahu makruf. Dan
Dan saya pun rasa tuan tak kisah lah. Pukul 11 main insya pun tak apa kan. Bukan untuk malam ni saja seronok. Baik, ala kulli hal, apa yang kita bincang malam ni, kesimpulan utama yang perlu kita ambil pertama lah, kena jauhi betul-betul sifat munafik ni. Sebab memang sifat ni dia akan makan diri, dia akan makan habis segala kebaikan, dia akan makan diri kita, makan amalan semua. Satu pun tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan, kalau hidup kita 60 tahun, 60 tahun, 1 tahun pun tidak diterima amalan kita. Kenapa? Tidak terhindar daripada sifat-sifat munafik kan? Macam mana? Sayang, sangat-sangat sayang. Jadi biarlah kita terhindar daripada sifat munafik ni. Pertama lah, kenapa? Kita nak timbulkan sifat-sifat baik dalam diri ni, kena hindarkan jauh daripada sifat munafik. Dan yang kedua, ingat janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kesudahan kita orang beriman, kesudahan orang yang bukan beriman, kesudahan bagi orang munafik, kesudahan bagi orang kafir. Semuanya Allah Ta'ala bentang jelas dah dalam dunia. Tinggal kita dah dilahir dalam keadaan Islam, takkan kita nak mati dalam keadaan bukan Islam ya. Tepuk dada tanya iman, tepuk dada tanya hati untuk diri kita masing-masing ya. Jadi kena tingkatkan amal lah amalan kita kena tingkat, dan ikhlas. Walaupun ikhlas ni satu benda yang susah, lama-lama buat insya-Allah lah tuan-tuan. Asah insya-Allah. Macam kita mengasah belakang parang kan pepatah Melayu kata apa lah ya, belakang parang kalau diasah kan tajam juga kan. Belakang parang ni kalau tengok dia bukan tajam kan, tapi kalau asah lama ibarat kata macam itulah. Kalau kita buat amal, kita dapat ikhlas tu bukan senang kan. Benda yang tak boleh nak kita tunjuk-tunjuk. Baik, insya-Allah itu saja yang kita dapat kongsikan malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang pastilah kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kembali jua kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu laha. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah rasa puas, daripada hati yang tidak pernah rasa khusyuk, daripada mata yang tidak pernah mengalirkan air mata kerana takutkanmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon berlindung denganmu ya Allah daripada amalan yang tertolak dan daripada doa yang tidak diperkenankan olehmu. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.